pula spender aku kalau travel aku beli yang pakai buang. Kali ni aku beli saiz dia besar. Jalan-jalan terlundih spender. Aduh. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lu lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Okay guys, so ni episod yang aku dah pergi pada Bulgaria ke Sharifah. Dah lupa dah. Sini sejuk guys. Sini suhu dia lebih kurang 4 ke 3. Pagi ni 3 darjah Celsius. So aku dah sampai dekat hotel Ramada dekat Sharifah. Dekat Sharifah, Ramada dekat Sharifah. So memang pagi ni aku keluar lah jalan-jalan. Kat sebelah belakang aku ni ada kasino Ada kasino. Mantap. So ni dia punya dekat persekitaran luar dia guys. Memang enjoy. Best gila. Memang enjoy. Tapi ni sebenarnya hujan tau. Dia macam nak salji, tapi dia belum jadi salji lagi sebab dia belum negatif kan. So kau boleh nampak tak? Ni kereta api dia. Okay, yang aku tunjuk tadi kan. Train dia nampak guys. Train dia. Alright. So ni jom aku bawa korang kita tengok apa persekitaran dia dekat sini. Okay, ni Hotel Ramada ni aku duduk ni guys. Tu jalan kaki dia betul-betul memang dekat Europe punya style lah. Aku ni first time pergi Europe. So macam ni lah sebenarnya. Yang dia orang pergi kerja, balik kerja, jalan dekat sini kan. Okay, aku lepak dekat sini guys. Mantap siap. Mantap doh. So dekat sini kita boleh tengok lah arak, orang minum arak. Dekat tepi-tepi je kan. Banyak orang-orang yang jenis macam tu lah kat area di sini. Tapi memang best, serius. Merasalah berjalan tu kan. Sebab sekejap lagi bas lebih kurang pukul 8 lebih. Dia akan bawa dekat area sini juga. Cuma tak tahu dekat area mana. So aku jumpa satu Mustang guys kat sini. Kita tengok. Sebiji Mustang lama. Okay, model ni memang model yang agak laku lah. Yang model lama ni. Yang Mustang baru tu tak ada kan. Mustang lama ni baik. Ini Spark Electric Car Sharing. Ni mungkin kereta sewa dekat sini. Kereta elektrik guys. Okay. Alright. Memang sejuk. Okay, memang sejuk. Dan sekarang memang musim hujan dekat sini sebenarnya. Musim hujan. Aku pula spender aku kalau travel aku beli yang pakai buang. Kali ni aku beli saiz dia besar. Jalan-jalan terlundih spender. Aduh. Wah, brother. Ada jumpa sebiji Volkswagen MPV. Volkswagen ni aku first time juga tengok guys. Dia punya look depan dia memang cantik gila. Okay, memang cantik. Dan dia belah sini tak ada pintu. Besar. Besar gedabak. Ni belakang dia Volkswagen Caravella. Lampu dia lawa doh. Gila lah. Yang ni legend lah guys. Ni ni GTI kan. Tak salah aku lah. Golf. Ni Golf lah. So tu kereta polis dia. Ni parking dia guys. Parking bawah. Jom kita tengok teksi dia. Teksi dia ada berconteng-conteng. Aku bawa je korang jalan ni nampak. Aduh. Walaupun sakit-sakit aku. Fiat tu rare sial. Tahu teksi dia warna kuning macam dekat US guys. Kan. Memang sejuk. Sejuk dia tak boleh bincang. Amat-amat sejuk. Ni lah persekitaran dia guys.
Okay. Tapi tu memang handsome lah guys. Okay, jom kita berjalan. Sini pokok memang segar lah semua. Sebab sejuk kan. Tengok colour dia guys. Memang terang. Okay guys, so bas pun dah sampai. Sekarang kita nak naik bas lah. Ni kita punya brother kita. What is your name, brother? Why? What is your name? Kenan. Kenan, Mr. Kenan from Bosnia. Yeah, nice to meet you. Yeah. Okay, thank you. Okay, ni bas dia guys. So, sekejap lagi kita akan naik bas lah. Ni kita punya brother Okay bang Okay Okay. Ni kita punya otai. Okay, steady. Steady semua, alright. Steady. Tak isap okok pun berasap. Tak isap okok berasap. Hello. Oh, satu kali. Sekali. Kita nak tengok yang anak ni, nak nampak. Alright. Lepas ni aku akan pergi trip dengan otai-otai lah. Best lah. Betul. So label-label aku memang label-label dengan otai. Jalan slow kan. Dah memang cun lah tu. Cun sangat lah tu. Alright guys, so kita dah sampai betul-betul dekat Bandar Sofia. So ni dia punya tempat dia. Biasa orang berjalan ni kan. Memang nice. Cantik guys. Jom kita pergi dekat Kenan menunggu kita untuk Jom, dia nak ni. ceritakan dulu. Lepas tu nanti baru ada free time untuk Ni dia punya ni guys. Apa? Dia punya ni lah. Memang lawa lah guys. Dia akan ceritakan pada kita. Jom, let's go. Okay guys, so ni dia. Bangunan dia memang lawa gila guys. Nampak tak aku zoom sikit? Okay. Kita bercerita tu boleh ke? Boleh. Jom, let's go. Jom. Tak guys, so brother Kenan yang tadi aku shoot orang Bosnia tu, sekejap lagi dia akan ceritakan guys dalam bahasa Inggeris lah. So korang faham kot. Aku akan rekod dia bercerita. So nanti layan guys. Okay. Jom, let's go. Okay, aku dah betul-betul dekat bangunan ni guys. Okay. Nampak tak? Memang cantik gila. Alright. Ni memang best. Next punya video kan aku cakap yang macam Jepun best kan. Jepun lagi best. Yang aku pergi hari tu last. Tapi hari ni dia dah macam yang ni pula best. Okay. Dia macam ni pula best. Lawa gila guys. Ini majoriti banyak orang Kristian lah. Banyak orang Kristian. Islam kurang. Mana dia nak bawa ni? Pagi-pagi dah berjalan jauh ni Mat. Hujan ni sebenarnya. Aku pergi dedah je kepala. Okay. Jom, let's go. Rada aku mak laju di jalan hari ni. Bang? Semangat. Semangat bang Panjang je lagi kita nak cerita ni. Kita ambil gambar dulu. Boleh Alright guys. Yes, so aku dah habis tolong orang ambil gambar. Ni aku pula nak buat video untuk korang. So sini memang lawa gila guys. Serius lawa gila tempat ni. Kau boleh tengok rumput-rumput dia. Aku ni tak habis-habis daripada semalam rumput tau. So kita tengok dekat sini ada apa? Ada tiger guys. Ni singa lah. Tiger apa? Singa. Kita ada bangunan dia guys. Bangunan bersejarah. Memang cantik gila. Cantik gila guys sini. Berkabus. Tu bangunan depan ni guys. Okay. Memang rabak. Memang rabak guys. So, tak percaya tanya brother ni. Bang, cantik lah bang sini bang. Cantik Kalau nak makan masak lemak salai kat mana? Dekat Warung Salai 47.
Mantap. Gia. Ni baru rasa dia punya culture dia dah berlainan. Alright guys. So jom kita tengok ada halang kat sini kan. Let's go. Ni tempat church ni. Kita tengok jap. Okey, ni pintu dia guys. Okey, aku tak pergi dekat lah. Alright. Kabus. Kabus. Bang, dapat banyak ambil gambar. Aduh, abang nak ambil gambar, saya tolong kan? Tak, banyak. Banyak? Alhamdulillah. Banyak yang nak gambar tu. Alhamdulillah. Banyak yang nak gambar. Itulah. Mau okey bang? Alhamdulillah. Nampak? Oh, otai kita okey nampak. Mantap. Mantap semua. Aku jalan dengan otai je tau, jangan main. Semua otai je. Semua otai je. Cantik guys sini guys. Right. So jom kita pergi ke bas. Along Ya. ambil gambar pakcik pula. Abang. Pakcik lah. Jom boleh. Nak menegak ke melintang ke macam mana? Macam ni. Mana-mana boleh biar nampak yang belakang tu. Okey. Bismillah. Ni. Okey bang, 3, 2, 1. Okey, saya ambil banyak tau. Nanti abang pilih tau, banyak saya ambil. Dah, boleh lah. Alright guys, ni dia. Kereta api di tengah jalan. Okey. So, jom kita berjalan. Tadi akak tu dia tak ada iPad, aku dah bagi dia. Rupanya 1 jam lah dekat sini kan. Aku pula. So aku tak butang kan sebab aku berpeluh dalam ah. Aku yelah orang sihat kan. Bila jalan jauh-jauh berpeluh tu. Alright guys. So ni adalah tapak-tapak peninggalan lama dia. Okey. Ni dia. Right dengan sebelah. Aku naik tangga ni aku malas ni sebenarnya tau. Badan aku berat ni. Ini yang buat aku mencungap sebenarnya guys. Okay. Ni yang buat fail ni sebenarnya. Alright. Betul menyusahkan guys nak pergi toilet dia. Nak kena pakai duit duit apa benda tah. Sebaiklah brother aku ni ada tau. Tolong, kalau tidak aduh susah nak kencing. Yo. Kita dekat luar ni guys. Aku dah lepas kencing tadi. Baik brother tu bagi aku apa? Duit siling tu lah. Kalau tidak tak boleh kencing aku. Alright, so dekat belakang ni lah. Dia punya train dekat tengah jalan raya guys. Okay, kau boleh tengok train dia. Betul-betul kat tengah jalan raya. Dia ada train, ada tapak laluan dia. Okay. Ni pilih bomba dia warna biru. So aku tengah tunggu orang. Sekejap kita nak bergerak ke tempat lain. Ya, so driver dia perempuan bai. Driver dia perempuan. Weh, kau tengoklah Golf wagon tau buat taxi. Ni guys. Golf wagon buat taxi. Nampak tak guys? Ya. Aduh. Aku panas lah. Aku tunggu dia orang ke. Orang sejuk lah, aku panas. Kat sini boleh merokok. Dekat Europe ni dia boleh merokok je tau dekat luar. Tak ada hal. Tapi aku bukan perokok lah. Jom kita tengok sekejap. Dia orang tak keluar lagi. Aku tunjuk korang dia punya Volkswagen dia guys. Okay. Oh, lampu belakang MK8 ni. MK8 body tapi wagon. Dalam MK8. Oh. Buat taxi je mat. Buat taxi je.
Tapi aku rasa 1.4 ni. Yelah bala. Ni kita kat bangunan ni lah guys. Okay, tapi lawa gila lah guys. Serius best. Korang wajib lah datang sini. Serius best. Serius best. Okay, cuma mata wang dia agak tinggi lah. Ni dia yang model lama guys. Old school. Kalau kita tengok kaki dia pun lama punya type. Ni baru sikit lah. Ni lama punya type guys. Aku dah pun beli beberapa barang lah dekat dalam ni. Sekarang kita nak bergerak ke bas balik. Okay, very very cool. Keluar je mulut berasap bye. Keluar je mulut berasap. Bas kat mana? Tak perlu kot, lalu bawah dah. Alright guys, so dekat depan ni memang lawa gila tempat dia. Lawa gila bagi aku. Ni kita ada burung. Okay, burung merpati. Okay, lepas tu kita ada, kau tengok bangunan dia guys. Memang handsome teruk. Okay, tempat dia. Oh, memang cun guys. Bawah ni ada tapak sejarah. Okay, tapak lama. Memang cantik. So kasut aku pun kotor lah. Sini kotor. Hujan. Kita nak pergi ke bas lah guys. Tapi tempat ni memang best. So lepas ni kita akan pergi negara lain. Negara lain. Aku tak sure negara apa. Aku ni madang lupa lah guys. Berasap mulut. Atau asap ori. Yang tadi tak ori. Atau asap ori. Tapi memang best. Best lah. Boleh lah. Tak banyak masa dekat sini guys. Sekejap je. Cuma aku risau lah. Kesihatan kena jagalah. Macam-macam virus ke apa. Kita takut kan tempat orang kalau sakit. Tapi aku dah ambil insurans. Ni lawa guys, kereta api ni. Okay, dia buat macam tempat-tempat makan kot, jual barang. Cantik gila guys. Kau tengok pokok dia. Ni tak lama lagi salji guys kat sini. Sebab ni pun suhu dah 2, 3 macam tu lah. Dia nak dekat-dekat negatif lah. Okay, aku rasa malam ni kat Safia ni salji satu. Okay, jom. Let's go. Kita jalan guys kat sini. Oh, ni masjid guys. Masjid. Dekat Safia ni ada satu masjid. Ya Allah, aku tak perasan. Banyak orang Muslim kat sini. Masjid guys. Cantik masjid dia guys. Masjid guys. Tong sampah ni kan, kalau kita tengok-tengok movie dan dia orang berlakon, tong sampah dia orang macam ni lah.